Assalamualaikum guys. Selamat datang ke One Life Channel. Jangan lupa subscribe, like dan share video kami. Assalamualaikum guys. Hai, bersama saya lagi di One Life Channel. Udah lama kita tak beraksi. Okey, hari ni kita akan mengadakan perjalanan untuk short trip. Di mana guys? Di Pulau Pinang. Sambil-sambil kenduri, jom kita tidur hotel. Yuk, jalan yuk. Kami mula bertolak pada jam 10 pagi dari Bandar Puncak Alam. Kami tiba di seberang jaya Pulau Pinang pada jam 2 petang dan terus menghadiri majlis kenduri kahwin. Okey guys, selesai kenduri. So, kita dapat goodies. Ayo, sudah kenyang perut, kita ke hotel pula, jom. Pada jam 5 petang, kami check in ke hotel Crown Plaza Penang di Butterworth. Okey guys, dah sampai di hotel, tu hotelnya. Untuk proses check in, kita perlu naik ke aras 8 iaitu di lobi hotel untuk mendapatkan access card. Okay, kita dah sampai di hotel. Jom view dia, Komtar Pulau Pinang. Oh, tu ferry, ada ferry. Jom kita keluar tengok. Cah, dah sampai Cah? Best tak? Jom layan view. Komtar. Oh, Komtar Pulau Pinang. Oh, ada ferry. Pemandangan Pulau Pinang, Georgetown. Okay guys, jom kita check in hotel. Ayo. Si Shana. Jom. Okay guys, kita dah check in. Jom kita masuk bilik. Cantiknya kau. Oh, pelabuhan. Best tak? Okay, jom. Dia tak mau letter sebab selalunya kan apa cahaya kuat. Tak nampak pun. Rooftop dia kau mana ada cahaya lah? Dekat tahun kakak. Kat mana? Nombor 24. Sini. Macam kita nak tengok. Sini mak. Kita nak tengok. Macam kita tengok. Rantai cantik.
Ibu makan kat depan ni. Makan Okay, ready. Dah tunggu ya. Kak, ni Kak nombor dia Kak. Dia dekatkan. Dia minta. Assalamualaikum. Wah. Nak tunjuk kat sana. Kejap. si cuci lantai tu. Wah. Good job, best. Wah. Wah. Ada kat sini. Ya, tu sampah dia macam ni. Canggih dia. Canggih ni tu sampah dia. Jangan sentuh apa-apa lagi. Oh, ibu buka. Buka. Tengok sini. Hai. Tak ada dah, tersingkir. Oh, boleh ke? Hai. Ni tempat apa kau? Ada dia punya. Aku tangan. Macam Yakuza. Ni 4 orang. Boleh tutup. Bawah orang, 6 ayah kat bawah. Ni pun Oh, sini cermin. Oh, I see. Dia cermin. Macam blok kita pula. So, sini ada tengok sini. Kaci. Itu kaci tu. saya anak Wan ni. Oh, kaca. Stok kan ni kan? Masih ayah bawa. Ya, mesti ada tak orang boleh. tiga ni. Oh, mana satu ni? Okay, buka sini. Ha? Sekejap. Ni ada. Oh, ada conditioner, ada shampoo, ada body wash. Oh, so dia boleh buka. Oh, faham. Ada nama. Ibu dah ni buat. So, amat ni. Wah, view tadi, jalan tadi. Ada gunung lah, Bu. Tu boleh panjat tu. Jangan. Alah. Tu gunung, tu bukit, tu gunung. Nak Nak panjat. hujan lah. Nak pergi mana ya? Aku kat luar. Kurang sekali rooftop. Tempat dah tak apa. Tua dia. Kurang. Sekejap, sekejap. Cincin. Cincin, yo. Jeng, jeng, jeng. Kat mana? Doktor 3. Kau tengah ambil sikit. Kat. Mana sana? Biasa buat. Mandi. Mandi. Mandi kolam. Okay guys, kita mandi sini. Ayah, cepat ayah turun. Turun.
2, 3. Mana buka air? Tu buka. Ibu boleh buat macam ni tak? Ibu boleh buat macam ni tak? Macam mana buka? Ibu boleh buat macam ni tak? Tu. Yang lama. Pada waktu malam pula kita mengopi-ngopi di sekitar hotel dan terus mencari makan-makan di sekitar Pulau Pinang. Nak minum kopi tak? Oh, banyaknya makan. Nak kopi tak? Hah? Okey. Jom kita order kopi. Okay guys, kita makan malam di Wadi Pedang Char Kway Teow. Oh, ini legend. Goreng kering, ini Char Kway Teow. Adik ni yang pedas tak pedas tau. Pada keesokan harinya, kami hanya berdua berdating sambil menikmati breakfast di hotel ini. Kopi ya? Cappuccino. Say. Breakfast dulu. Jom makan. Makan apa, Bu? Ha? Makan apa? Jom kita tengok. Jom. Wah, terdapat banyak sekali menu-menu yang disediakan oleh pihak hotel sehingga kami confused nak makan apa pagi ini. Dimsum. Dimsum je. Salad. Okay. Salad. Jom makan dimsum dulu. Jom. Nasi bunga tulang. Kerabu. Nasi kerabu Nasi lemak. Nasi lemak. Apa dia? Sambal. Ambal. Nasi lemak. Ada yang goreng. Jom. Bubuk. Yogurt. Jom Bu. Jom. Apa nak air ni?
Jangan hantar. Jom kita makan dulu guys. Mana bu? Beef. Selang. Hah? Bang asap. Fish. Cukup fish. Macam ni. Macam-macam. Dah jom. Pilih sana ni. Apa rambut mata? Mama tu. Tak makan apa? Ronak makan apa? Seronok. Entah lah. Sampai tak tahu makan. Dah jom. Ni makan. Sedap. Sedap. Ada sup. Oh, sup pilih-pilih. Nah, pilih sup ke ataupun asam laksa? Asam laksa. Ni asam laksa. Sup ni kat sana. Sup kaunter sana. Nak tambah lagi? Seronok. Banyak sangat sampai tak nak makan. Cik. Belum. Okay guys, kita dah check out dari Hotel ni. Jom kita jalan-jalan ke Pulau Pinang. Sekitar jam 1 tengah hari kami check out dan jalan-jalan cari makan di sekitar Pulau Pinang. Dan jumpa lagi di next episode. Bye bye.